Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari tu ada seorang bertanya, saya pun tak berapa ingat lah, ingat lupa dah. Macam mana nak maintain kawasan jadi macam ini? Okey, jadi macam ni, nak maintain daripada rumput yang panjang. Sebab saya bagi satu clue macam mana nak elakkan banyak serangan pada daun-daun pokok. Dulu banyak serangan pada daun pokok. Daun serangga. Serangga yang makan daun tu termasuklah daun pokok durian. Hari ni saya nak tunjuk macam mana saya buat bawah ni. Nampak tak rumput ni? Okay, satu kaedah yang paling senang ialah menggunakan benda ni. Ni. Ini kita panggil weed mat. Paling senang lah. Tapi sebenarnya tak semestinya kau orang nak pakai weed mat juga. Boleh nak pakai guni ke, pakai apa ke, semua boleh. Okay? Konsep dia ialah kita lindungkan rumput di sekeliling pokok ni daripada terkena cahaya matahari. Okey, kelebihan weed mat. Apa kelebihan weed mat? Weed mat ni, okey, kelebihan dia walaupun tertutup macam ni, tapi bila hari hujan, air boleh lepas keluar ke bawah. Dia tidak kalis air lah, maksudnya dia tidak dia tidak waterproof. Kalau waterproof air tak lalu lah, macam tu lah. Tapi ni air boleh tembus, jadi tak ada masalah. Bila hari hujan ke, dia terus siram. Okey, selain weed mat, bolehlah pakai canvas, tapi canvas air tak masuk. Ikut cara masing-masing lah, strategi masing-masing. Macam saya pakai canvas pun boleh, pakai ni pun boleh, sebab bawah ni ada pipe. Kita buat saliran lah, ada air. Macam ni contoh ni. Bawah ni ada pipe. Kan? Pipe yang menyiram pokok ni. Ini pokok durian. Kita tanam biji. Kita nak kahwinkan lah. Belum lagi biar dia naik tinggi sikit. Nanti kita cantumkan dia. Okay, dia kawasan bukit. Tak boleh terlebih air. Terlebih air, kita buatlah longkang supaya air dia mengalir ke bawah. Okey. Itu yang pertama. Weed mat jangan sampai terbuka. Tak perlu lama-lama. 3 minggu pun dah okey. Tapi kadang-kadang saya sampai sebulan sebiarkan. Okey? Okey. Itu kaedah. Tapi kaedah yang macam ni dah potong. Yang ni dah potong ni, ini saya tak bubuh bawah sana. Pun boleh. Tapi bubuh bawah sana, kita membiarkan anak-anak. Yang ni saya guna macam ni. Dah clear, kita buka lah. Bila kita buka macam ni. Dulu kita tutup. Bila kita buka, clear. Okey, itu satu cara lah guna weed mat. Okay, weed mat ni mana nak dapat? Boleh belilah. Saya ada bagi link. Klik dekat link tu. Ni banyak lah benda boleh beli. Dekat Shopee ada, TikTok ada, merata ada. Okey, yang kedua. Mesin lah, mesin rumput. Kena mesin. Di kebun ni, rumput ni, saya buat mesin sebulan sekali. Tak boleh tunggu panjang. Okey, bila saya tak sedaya lah, 2 ekar ni, seorang nak buat tak mampu, saya bagilah kawan, upahlah orang. Okey, ada yang kita upah, ada yang kita mesin sendiri, macam tu lah. Okay. Tengok ni semua kesan weed mat yang kita simpan. Ambil, susun balik macam ni. Bila dah susun macam ni, okey lah. Pokok ni pun dah tumbuh tinggi. Ni pokok teka ni. Okay. Alhamdulillah. Proses makin membesar. Itu je lah cerita dia. Okay. Bila dah okey, dah sebulan, kita buka, tukar sana. Dan sekeliling ni, okey, yang sekeliling ni mesin rumput je. Sama ada nak pakai mesin tolak, mesin dukung, pulang. Saya tak racun. Yang saya racun tu kat luar sana tu. Kat luar sana, belah sempadan sana saya racun lah. Tapi sini tak racun. Kita mesin je. Setakat ni Alhamdulillah. Kalau ada kayu-kayu, tonggol-tonggol, kita cuba habiskan. Kita nak elakkan daripada anak-anak. Ni kawasan sekeliling. Okey, saya tak daya, saya upah orang lah. Okey, kalau tak boleh, upah lah.
Memanglah kalau kena keluar modal sikit. Itu je cerita dia. Tak keluar modal, kita tak dapat hasil yang kita nampak seperti hari ini. Saya suruh pun macam tu, belum 100% lagi dapat hasil. Pokok dah macam tu tapi tak ada buah lagi. Pokok dah macam tu tapi tak ada buah lagi. Yang ada buah, pokok apa nama? Cempedak. Ini yang saya tunjuk ni di kawasan fasa yang kedua. Fasa yang pertama balik sana. Okay, ada banyak lah, 2 tempat je. Tapi saya berdua, tu adik. Okay, dengan adik buat kerja. Kita bangunkan tapak ni 2 ekar. InsyaAllah lah, mudah-mudahan adalah perubahan dan adalah sedikit untuk kita kongsikan dengan anak-anak, adik-beradik saudara yang lain. Setakat ni macam ni dulu. So ulang, saya gunakan Wimed dan mesin rumput secara berterusan. Berterusan bermaksud 1 bulan 1 kali. Bila start mesin sampai habis. Kita tak ada apa, bulan ni sikit, bulan depan sikit, tak ada. Maknanya kita target sebulan mesti nak habis. Walaupun kena buat kerja mesin rumput ni, kena buat kerja sampai 5 hari, 4 hari. Tak kisah. Janji mesin dah habis, operasi mesin, kita start operasi baja dan sebagainya. Kan? Okay. Sekarang ni kawasan sini, dia buat macam ni lah. Alright. Itu dulu. Salam perkongsian dari kawan Bondet.